Okay, hari ni Abang Rais kita datang daripada Keluang ni. Kita nak ambil mesin baru yang dia order ni. Kita dah sampai mesin ni daripada HQ kita. Ini barang-barang je lah, barang-barang yang kita akan hand over. Jadi ada mesin, ada blankie dengan senarai dia, dan juga ada dia punya aksesori lah. Ada sinus kunci, senarai harga, dan juga dia punya flying tube, fishing tube, flip key, vice dan juga sebagainya. Jadi sebelum kita nak hand over mesin ni, kita nak test dulu macam mana nak guna mesin baru ni. Jadi Raif, macam mana hari ni? Semangat kan dapat mesin baru? Excited. Ada macam rasa nak dapat kereta baru ke lah dengan mesin ni? Jadi lah, dapat rumah jadi lah. Doakan ya. Jadi maksudnya ni kali pertama lah Raif nak cuba bisnes ni Raif. Jadi kami doakan sebagai perjalanan ni pemudahkan. Nak tak nak kena try. Jadi tak jadi tu nombor 5 kan? Nombor 1 try, nombor 2 try, nombor 3 try, nombor 4 try, nombor 5 kita serahkan pada Allah SWT. Jadi kita nak test mesin ni. Okey, Abang Rais nak try mesin baru dia. Mesin BMW dia. Setelah 2 minggu dah check dia punya panjang pendek. Pakai yang tadi, yang mana tu? Tak kat sini satu line. Cuba balik. Mana Rais? 2 minggu baru dah lupa. Jadi kita tu pasal kena peringatkan balik ni. Dah tergarau-garau kan. Sini dia. Okey. Okey, Abang Rais kita ni dia masih mengingat lagi lah barang-barang yang dia nak belajar ni kan, insyaAllah. Tadi kita potong kunci untuk tombol. Sekarang kita nak potong kunci untuk solek pula. Jadi first time ni Abang Rais nak menggunakan mesin ni untuk potong kunci solek ni. Semoga tak ada masalah. Jadi pun dia ni pandai sikit, handal ni, insyaAllah. Abang Rais kita dah test mesin dia ni. Dia kata cantik, balik dia akan praktis lagi. So orang rumah dia akan mencuri ilmu daripada suami dia lepas ni kan. Tapi suami kata kan nak kena bayar, nak belajar lah pun. Mesti kan. Jadi kita tutup mesin ni. Harapan kejayaan. Bila nak start Abang Rais? Kalau boleh cepat mungkin. Kalau kita jadi depan kita start. Apa kata-kata semangat untuk orang yang melihat video ni Abang Rais? Semangat ni. Yang mana yang nak buat join bisnes kunci ni kan? Bisnes kunci, apa-apa bisnes sekalipun, jika ada rasa niat tu, minat dalam hati, teruskan je, ceburi je. Kalau tak mampu tak apa, belajar daripada awal. Macam saya orang macam tak mampu, saya cuba juga belajar. InsyaAllah mesti boleh punya. Modal tak besar sangat pun nak start bisnes ni pun kan? Modal tak besar sangat sebenarnya kalau ikutkan kan? Jangan takut ceburi, itu saja. Sebab sekali kita dah masuk dalam bisnes ni rasa macam ketagih nak berniaga tu kan? Ada perkembangan tu. Ada je idea nak buat apa lagi kan? Betul. Itulah beza untuk menjara keluarga ni kan. Jadi ini sebahagian daripada idea yang Allah bagi untuk buat bisnes kan. Jadi kita doakan supaya Abang Rais kuat untuk go dalam dunia locksmith ni. Jadi bila dah 5-6 bulan dah buat bisnes ni, upgrade ke mesin 2. Itu memang upgrade mesin yang yang kunci immobilizer kan. Ya, itu semua nanti kemudian lah. Jadi kita pakarkan ini dulu. Bila ini selesai, insyaAllah beritahu kita dan kita akan upgrade Rais ke step yang seterusnya. InsyaAllah. Jadi agak-agak bila akan nak jadi jutawan? Jutawan kan. Usaha kena buat dulu Kalau tahun depan kita dapat. Yang lain tu kita serah pada serahkan pada Tuhan, kepada Allah SWT. Terima kasih Rais. Ini kita dah masuk dalam kereta dah. Jadi kita hand over mesin ni pada kereta Rais. Ni barang-barang dia lah. Ini mesin untuk dia silent dan juga nak kunci lah. Jadi dia akan bawa ke mana Rais? Keluang Johor. Keluang Johor. Jadi mana-mana pelanggan-pelanggan yang nak buat kunci di Keluang, jumpalah Rais. Apa nama logo dah? Logo ni Rais apa? Rais Locksmith. Rais Locksmith, insyaAllah. Lokasi tu nanti Rais akan promosikan dalam Instagram dia. Terima kasih.